Saya pernah kira macam berbual lah kan dengan seorang kandidat ni. Dia nak cari jodoh kan. Tapi dia nak cari jodoh orang yang ada kriteria macam ciri-ciri mak dia. Mak dia meninggal lah kan. So dia nak macam kriteria macam mak dia. So mungkin benda ni ramai lah, sama ada secara sedar atau tak sedar. Kita bila cari jodoh, kita nak yang macam, bukan boleh nak macam mak kita, dengan pelbagai kriteria lah. Ataupun perempuan dia nak cari at least sama lah macam kriteria ayah dia kan, ayah dia. Apa yang saya nak share ataupun ni pandangan saya kan, pandangan saya adalah kita memang takkan jumpa macam tu kan. Kita boleh compare apple dengan orange kan. Kita dengan mak kita tu mak kita kan, itu kita compare, kita nak macam mak kita. So maksudnya dia, mak ni dia lahirkan kita tau. Dia mencintai kita dengan unconditional. Tu for sure. Memanglah ada pasangan laki, suami isteri pun unconditional. Tapi mak ni, dia lahirkan kita. Itu darah daging dia. Dia mengandungkan kita selama dekat setahun kan, dengan morning sicknessnya, dengan bertaruh nyawa melahirkan kita lagi. So dia mencintai kita, menyayangi kita tanpa sebarang syarat. Kita jahat ke, kita teruk mana pun, dia sayang kita. Kita bagus ke, dia sayang kita. Kita macam mana pun, orang semua buang kita, orang semua benci kita, dia masih terima kita. Itulah mak kan. Itulah mak. Macam mana pula kita nak samakan benda tu dengan seorang isteri pula, isteri kita kan. Dengan isteri, yelah ada orang bercerai, ada orang ini. Yang dengan mak, mana ada mak boleh jatuh cerai, kita ceraikan mak ke? Tak ada benda tu kan. Tapi nak katakan, tak boleh lah, benda tu memang sangat-sangat berbeza kan. Dan juga kita mengenali mak kita lepas dia melahirkan kita kan, dia membesarkan kita, kita dah besar kan. Dan juga kita pula kenal seorang wanita yang lain pula, dia baru nak mulakan kehidupan macam kita kan, baru nak matang, baru nak berkahwin, baru nak ada anak, baru nak ada tanggungjawab, baru nak menghadapi pelbagai cabaran lah, nak start cari rezeki, baru nak, yelah dunia makin mencabar. So kita nak compare dia dengan mak kita, benda tak fair lah kan. Begitu juga kalau wanita nak cari yang macam ayah dia kan. Korang biasa dengar kan, lelaki ke perempuan ke, kalau diorang tak kahwin ni, diorang jenis yang macam, bayangkan seorang bos yang tak kahwin dengan bos yang dah kahwin kan. Macam biasanya orang yang dah kahwin ni, dia macam dia lebih relax, cool je kan, kompos kan, penyabar. Dia biasa lebih ke arah tu kan, berbanding waktu dia muda dulu. Biasa orang macam tu, boleh compare kan. Lepas dia kahwin ni macam lebih turun, lebih relax, lebih apa kan. Ada di sebaliknya, tapi kebanyakan macam tu lah kan. Okay. So nak katakan, bila kita letak expectation tu, janganlah compare apple dengan orange kan. Jangan compare apple dengan orange. Kalau kita kata, okay, saya nak seorang isteri yang akan melayan anak dia nanti, anak kami nanti, macam ayah, mak saya melayan saya, okay lah, fair. Compare macam tu lah kan. So dia kata kalau nak macam mak, kena kahwin saya gurau-gurau lah, kita orang sembang-sembang kan. Kalau nak macam mak, kena kahwin dengan orang usia macam mak lah kan. Dah ada matured, dah apa semua kan. Ataupun bila nak kenal dengan pasangan nanti, mak mertua kita tu lah macam tempat kita menumpang kasih nanti. Itu pun jangan letak harapan sangat lah kan. Jangan letak harapan sangat. Kita dah cari ikut pasangan kita kan. Nak cari match pula dengan, macam mencari jodoh dengan, kena pula kriteria mak mertua pula, makin ketat lah kriteria kita. Okay. So tak salah untuk kita letak kriteria, tapi kita kena be realistic kan. Be realistic. Supaya jugalah kita kan, adakah kita rasa confident kita boleh match macam standard yang diletakkan macam ayah dia punya standard kan. So kita kena realistic. Dan juga berpada-pada lah kan. Berpada-pada. Bukan nak kata cari jodoh main redah je, main terima je siapa yang ada. Bukan. Tapi kita jangan berada dalam situasi yang macam kita mengimpikan satu kesempurnaan. Sempurna macam mak kita, sempurna macam ayah kita, sempurna macam dalam TV, sempurna macam artis tu kan. Macam kita lah, kita upload ke media sosial, bukan semua benda kan. Kalau kita pilih nak upload yang happy je, yang gembira je, kita upload yang gembira je. Kalau kita pilih untuk upload yang sedih je, kita upload yang sedih je kan. So kita janganlah tertipu lah dengan tipu daya dekat dunia ni, dengan apa-apa yang di projek yang dicipta oleh orang lain kan. So kita kena be realistic kan. Kita bukanlah nak tolerate kepada benda-benda yang macam benda tak elok ke, orang yang teruk kita terima juga, tak. Tapi jangan
too ambitious untuk dapat satu benda yang sempurna macam yang kita nak, kan. Biasalah kita kalau Ustaz Hasrizal, tak salah saya, kan, dia kata erti hidup ni pada memberi, kan, memberi. Kita hidup ni kita nak memberi, kan, kita nak memberi. Memanglah kita bukanlah kita kata kita menghambakan diri, kita bagi semua, kita receive balik, kan. Kalau kita dapat orang yang baik, kita memang akan memberi, dan dia pun akan usaha memberi juga sebanyak kita. Sama-sama berlumba-lumba nak memberi, kan. So kita memberi, kita fokus pada kita nak berbakti, kita nak membimbing ke, mendidik ke, menjaga ke, buat yang terbaik lah, kan. Dan pada masa yang sama, insyaAllah kita akan dapat yang terbaik juga, kan. Bukan kita berada dalam satu benda macam aku nak satu relationship, aku akan dapat apa aku nak, dia akan bagi unconditional love pada aku. Tapi adakah kita dah bersedia untuk bagi unconditional love kita pada dia, kan. So kalau kita pun ragu-ragu, aku tak nak lah, aku ni aku ni, so kenapa kita nak expect macam salah satu hala je, kan. Satu hala je, sebabnya dia bukan dia bukan mak kita, dia adalah orang biasa, anak orang lain, dan dia mencari cinta sejati juga. Dan kita kena saling memberilah, kan, give and take lah.